Contoh, tapi general kot lah. Mm-mm. Boleh lah nak kait makin ni. Ikut lah atas ilmu lah nak kait ke apa. Sudah stress. Jadi gitu lah. Apa? Tanpa dibinta pun. Cik, aku tak tanya pun. Aku kadang nak share. Aku beli ni lah contoh. Tapi dia mau share Dia tak tanya pun. Dia mau share kalau rasa nak pakai 4 finger tu dia mau tanya siapa? Orang lain kau tanya orang tu. Kalau dia mau tanya orang tu. Masa tu ada 3 orang. Ada 3 orang. Contoh dia pun tanya kawan. Mari dia mau makan ke apa? Apa? Mari kau makan 4 finger. Dia pun mari. Kalau kawan orang ketiga tu lah. Ikut orang ketiga. Cik, kalau kawan tak minat mana makan 4 finger. Pat makan kat ni. Orang tiba-tiba lalu. Ada orang tiba-tiba lalu. Mood kita pun tak ni dah. Masa tu. Gitu tengah tu. Tengah letih berbalik gun tu semua. Berbalik gun tu. Jalan baru buat semua. Jalan baru buat tengah jalan tu. Aduh. Stres. Topik ni stres. Soalan ketiga. Ni, dia ambil alih dia. Sikit lagi nak alih. Okey. Tapi macam kawan. Kawan ada lagi. Banyak dah. Kawan bab tambah ni banyak. Masa mula-mula tak banyak. Sebab demo dapat jawapan dia. Demo macam nama saya mana nama. Jangan jahat boleh. Aku. Kalau tak ingat tak. Ada. Nak ayat tu lah tadi. Mungkin kalau ayat tadi tu macam kita tak naik apa semua kan. Tapi kalau barang yang kita beli tu, kalau contoh makanan ni mungkin kita tak ada terasa naik sangat. Sebab benda pun biasa-biasa, harga biasa. Tapi bila macam contoh aku dah susah bayar nak beli kereta apa semua ni. Persoalkan benda tu dengan cara tak sedap waktu kalau tak sedap pun, kalau dia cara komen tu secara baik pun kita sedikit sebanyak jadi annoyed juga sebab kita pun susah bayar benda mahal kita ni. Sikit sebanyak dia akan annoyed juga kata baik beli ni kita dah susah bayar daripada kooperatif apa semua nak macam ni lah, nak condemn gitu lah kan. Kita terasa gitu lah, bukan nak condemn pun, kita terasa gitu. Jadi annoyed juga lah kan, sedikit sebanyak. Kalau sebab siapa pun sebab tu kawan banyak. Kalau kawan tak annoyed apa. Kalau macam kawan contoh lah, macam situasi buat kita dah beli tiba-tiba mu siapa nak kawan macam kawan tak rasa pun benda tu nak sebab kawan beli, kawan tahu buat apa kawan beli. Dan kawan beli benda yang kawan suka. Bila dia ada influence yang mari kata baik beli ni, kawan akan macam betul lah. Hak tu ada kelebihan dia gitu lah. Tapi benda kita beli ni memang kita dah suka, kita dah tahu benda tu gitu lah. So kawan jadi macam nak pun macam pergi lah, tu pendapat mu kan. So, itu tak nyesal pun, kita punya pembelian tu. Gitu je lah. So, susah lah. Kalau untuk awal susah nak nak lah. Gu kan aku. Kau mau gu? Gimana? Awal nak ui. Oh ya, ui. Sebab kita pun lagi 2 minit lagi nak habis. Lagi kalau kawan sedikit annoyed lah. Aku tak apa. Kalau tak dekat dengan kawan pun, tapi tahu apa rasa ada busuk hati tu lah. Ada bukan kawan busuk hati, orang baik beli tu busuk hati. Dia macam Begini pun demo ayat dia. Pada demo ayat dia kalau dia memang tahu benda tu, kita nampak cara penyampaian dia pun lain. Tak, dia macam contoh kereta lagi tapi mudah nak beli kereta. Contoh dia memang peminat kereta, jadi tahu kelebihan ni. Mungkin dia ulas panjang sikit lah. Dia ulas panjang sikit lah. Jadi kita okey, baiklah dia patutlah dia gini Tapi banyak mudah kata tak. Tak kita jumpa ni banyak hak
Bukan baik. Bukan Okay. Kita bukan nampak dia ni. ayat tu bukan dia ayat secara memang dia nak orang dia sekadar macam kerana cara ayat tu kita boleh Nak sibuk lah. boleh tahu lah cara dia ayat tu dia memang ayat berdasarkan hak memang dia tahu dan dia rasa macam sebab ni lah lebih baik. Kebanyakan kawan Jepun hak jenis macam ayat tak spesifik. Lepas tu dengan cara dia dengan emoji dia, cara itu nampak lah dia tu macam just yang Belagak pilihan dia lah, dia terbaik. Pilihan dia terbaik. Dan maksudnya pagi dia cara dia tu nampak lah macam baik beli kereta ni. Padahal kereta ni contoh apa kau ayat sepotong. Lepas tu macam Toyota, baik beli Toyota. Cara dia tu macam orang beli kereta potong contoh. Faham tak? Macam terpaling baik beli lah. Terbaik beli lah. Macam cara ayat tu macam dia judge lah. Apa beli kereta lokal gitu. Baik beli kereta Toyota ko ni ko. Padahal jadi busuk hati aku fikir ayat tu ada ko kereta tu. Faham tak? Gitu. Cara ayat tu macam dia dah macam mampu beli kereta. Terpaling mampu. Ataupun terpaling judge lah macam contoh makan Korea aku. Apa pun makan benda-benda tiru Korea. Makanlah local food. Bawa kita Malaysia kena makan cili padi contoh. Kena makan budu kalau Kelantan. Nampak terpaling lah. Kira gitu lah. Mental motor berat down sikit lah. Mental aku macam lah gitu lah. Tapi kau tak komen lah. Kau tak walah balik lah. Pakai style apa lah. Takut lah. Takut dia tweet lah. Kau wisam makan. Tu lagi apa. Tapi kalau sebut pasal jazz kan, kau pun ada side jazz juga kalau soal benda ni, pasal benda ni kan. Kau akan jazz bila kau tengok komen baik beli ni contoh lah. Baik beli ni. Lepas tu kalau kau suka jazz bila dia ada macam panjang sikit lah. Ni hujah buat apa ni, ni hujah buat apa ni. So kau akan jazz lah bila bandingnya dia tu tak sama pun. Faham tak? Dia bukan apple to apple. Betul. Kau akan jazz lah benda tu. Dia macam benda tu tak boleh buat perbandingan pun. Tak boleh pun. So kau akan jazz benda tu lah. Melainkan kalau apple to apple memang kau tak jazz lah. Ikut mu lah. Sebab masing-masing ada point masing-masing lah. Ni kalau bukan tak boleh buat perbandingan pun dua benda tu. Kau akan jazz lah macam mu ni tak tahu kau yang benda ni. Tak boleh bandingkan lah. Tak boleh nak banding lah benda tu. Okay. Kau akan jazz gitu lah. Lepas tu kau nak nambah lagi tadi. Kau ada nak nambah lagi nak tadi. Tambah. Kau boleh tambah kait dengan mekanik. Dia dah dia awal. General. Dia mau tambah. Ada seminit lagi dia mau pasal dia mau tambah. General. Dah general. Contoh tapi general kot lah. Boleh lah nak kait mekanik ikut lah. Atas ilmu lah nak kait ke apa. Sudah. Aku tak tahu dekat pun ayat dia. Contoh. Kalau dekat luar macam kita depot apa lah. Lagi kawan Korea kali macam kita tak tanya pun mendapat dia. Tapi dia diberi kan tu. Contoh kalau. Contoh duduk tengah buah. Tengah buah ya macam kau rasa nak beli benda-benda ni. Kau tu ataupun nak kait dengan ni. Kau rasa nak makan ni contoh 4 finger kau apa contoh. Dia pun apa? Contoh lah. Kau dia pun mai ya. Kau maknanya jauhi pendapat dia gitu tiba-tiba. Ya tiba-tiba kau buat makan ni jadi gitu lah. Tanpa diminta macam aku tak tanya pun. Aku kadang nak share aku beli ni contoh. Tapi dia mau share dia tak tanya pun. Dia mau share kalau rasa nak pakai 4 finger tu dia mau tanya siapa? Orang lain kau tanya orang tu. Kalau dia mau tanya orang tu. Maksud tu ada 3 orang. Ada 3 orang. Contoh dia pun tanya kau. Mari dia mau makan ke apa? Apa? Mari kau makan 4 finger. Dia pun mari. Kalau kau
Orang ketiga tu lah. Ikut orang ketiga. Acik, kalau kau tak minat anu makan apa ke. Pat makan kat ni. Apa Orang tiba-tiba lalu. Ada orang tiba-tiba lalu tu. Orang tu ni makan ni. Baik ni. Baik makan. Alhamdulillah. Oh itu Mungkin pun ada yang main tak kenal basket. Pakcik mari tak kursi. Kau Tak, tak ingat. Mungkin orang tiba-tiba lalu tu on 4 finger kot. Dia macam, buat pun budak ni condemn kedai aku. Macam gitulah. Ataupun ada homok cleaner. Homok orang. Kalau kahwin okey sebab kahwin suka dengar. Sebab apa dia buat gitu. Apa gitu. Atau kayak. Mungkin cara ya pun main peranan. Cara ya betul macam cara lah. Cuma aku ya dia cakap dia kita sekadar ditanya makan mana kita pun ya kita makan ni lepas tu apa makan situ. Oh tu suka aku tiba-tiba tanya pun. Mood kita pun tak ni dah. Masa tu. Gitu tengah hati tu tengah letih berbalik gan tu semua. Jalan baru buat semua. Jalan baru buat tengah jalan tu. Aduh. Stres topik ni stres. Soalan ketiga. Ni ambil alih dia. Sikit lagi nak marah. Weh, tebak kau nak cari dah ke tu. Tebak bau. Story lah emosi. Emosi tak stabil, sorry ya. Dan soalan ketiga ni sebab kita nak tolong host sebenarnya. Tu niat baik kita. Aku lagi jauh sangat. So, bila sebut pasal berbaloi dak kedai viral apa semua ni so aku nak tahu lah. Pengalaman saya ada tak satu kedai restoran yang bila gitu memang rasa tak berbaloi gila. So macam buat apa tengok kat TikTok viral gini bila mugi ada tak? Cuba sebutkan reason lah. Cuba sebutkan 50 kedai yang ni bukan satu lah, kita nak tahu satu je. Ayah apa tak ingat tu kali. Sebab demo banyak. Demo banyak juga pergi so mesti ada satu. Takkan semua tempat pergi tu. Tak wajib ada banyak. Pada orang yang ada tak orang tak ingat. Pada listen lah pergi dengan Abu itu. Okay. Mana Pizza bagi aku. Pizza. Pizza ada dekat kedai rata. Ada pizza. Ia macam pizza handmade lah. Ia bukan pizza. Ya, beza pizza handmade dengan pizza pizza panggil apa ni? Banyak kan pizza semua handmade lah. Kecuali pizza frozen tu. Bukan macam Pizza Hut dengan pizza Domino tu. Okay. Tu bukan pizza handmade. Setakat aku tahu lah. Dia pizza handmade bukan ni ke? Dia panggil apa ni? Fast food ke? Dia ada hot pizza handmade ni dia daripada tepung dia uli juga. Cumanya dia cara dia buat tu beza sikit ni. Ada aku baca itu pizza. Dia handmade ni dia macam dia ada aku baca cuma tak ingat reason dia. Tapi dia bukan kategori pizza hot. Dia handmade lah. Cuma hak aku tahu kalau pizza hut apa tu dia fast food lah, dia kategori fast food sebab dia dah prepare banyak dah. Dia punya pizza base dia tu dia prepare banyak lah. Dia bukan buat on the spot lah. Mungkin tu lah. Cuma ada lah. Cuma aku tahu ada aku tengok tu macam Pizza Hut dengan contoh Domino tu bukan kategori pizza handmade, dia macam lain lah. Dengan hot pizza hot aku gini. Okay. Tapi Egi bagi aku tak sedap lah. Tapi viral lah gila lah. Memang viral lah kat situ. Viral lah? Ramai yang saya pergi ramai. Tak ada viral. Mana tak ada viral mana? Tak ada viral. Kamu tanya viral ke? Kau ikut lah? Ya ikut lah. Soalan aku tadi macam Awak ingat tapi artis so tempat tak viral. Aku tukar soalan. Aku host. Aku host. Gabung nak buat. Aku host ya.
Aku tu kan ada dua lah. So tempat viral dengan so tempat tak viral. Okay. So tempat tak viral satu lah. Tempat pizza pergi. Dengan Abu. Dia tak viral pun. Cuma masa pergi tu tengok harga tu kerah harga tu. Lepas tu dengan environment tu nampak macam nampak bejak lah. Nampak dia tahu lah apa dia buat. Bila pergi tu bagi aku memang dengan cheese you tak seru mana. Dengan dia punya ingredient tu macam tak berbaloi lah dengan harga tu. Selagi tempat viral tempat viral mana aku jari lagi tempat viral ni. Ataupun makanan viral lah, bukan tempat je lah. Mungkin makanan tu viral kat situ, faham tak? Sebab kita nak mention kau lain nak ikut lah makanan lah sebenarnya cerita. Rasa ni kau belajar sikit Bukit Bintang. Shawarma tu. Okay. Shawarma tu viral Viral. Apa lagi macam berbaloi lah dia. Tak berbaloi. Kebab dia tu. Bagi aku lah. Bagi aku macam dengan dia punya viral tu dengan harga macam. Sebab harga tu aku faham lah sebab dia dekat Bukit Bintang ke. Standard harga gitu. Tapi dengan kesedapan tu kurang. Dia lain kalau kunafa tu bagi aku sedap bagi aku lah. Padahal dekat-dekat tu ya. Kalau kunafa tu bagi aku berbaloi. Tapi kalau bagi aku setakat aku ingat lah aku pergi ni shawarma tu lah. Kat Bukit Bintang. Tak berbaloi lah bagi aku. Ada lagi better. Tak berbaloi dengan hype dia ke apa tu lah. Dengan hype dia dengan macam ramai orang sedap apa gitu macam biasa je lah. Okay. Kalau orang kena buat apa kawan? Gua lah host. Terus ke? Ya. Kawan tak ada. Ya, habis ya. Deal lah. Makan ni lah, makan ni. Kawan payah kat benda ni. Sebabnya kawan bukan jenis yang ni judge makanan ni sangat. Bukan nak kata tak ada buat judge. Okay, semua kawan kalau tak sedap tu dia tak mikir dah. Dia tak simpan dalam hati dia fikiran. Iyalah. Jadi tak ingat. Jadi tak ingat. Jadi macam sebab kalau tak sedap pun dia just tak sedap time tu lah maknanya. Bukannya kata dia tak sedap rasa. Bukan jenis yang komen. Susah lah benda ni susah. Kalau sedih lah. Tak boleh. Soalan ni. Macam gitu lah. Tak dapat nak ingat ke apa balik. Tak boleh nak recall balik tempat mana-mana. Sebab nak kata tempat viral pun jangan agak pergi. Kalau pergi pun pergi masa dia tak viral lah. Tapi setakat nak recall kat mana tak sedap tu tak boleh nak kata. Bagi kawan lidah ni mudah macam terima lah. Nak kata tak sedap sangat pun tak juga. Jadi nak ayat lemon ni easy going ya. Easy. Tak memilih lah. Dia macam asal okey lah gitu lah. Easy come, easy go. Easy. Gitu pun. Sebab soalan ni tak banyak. Nanti kalau ada royak. Kalau pergi lah, start esok pergi. Demo macam untuk cari benda tak sedap. Gini lah, demo jenis bersyukur lah. Demo jenis orang bersyukur lah. Kau tak royak tapi gitu lah kot. Dia tak sedap apa, at least makan. Susah ni kawan lagi takut demo tak bersyukur tak. Tu lah. Mungkin royak yang lain tak syukur. Mungkin kawan ni bersyukur sangat pun tak kot. Tak boleh kot yang gitu.
Susah soalan ni. Tapi muja lah kawan tu jawab dah. Dia selamat lah. Dia hak depan ni tu baru dekat dengan suku, tak suku. Okay. Yang kita ya macam tak boleh nak kata ada sekedar kok. Kawan apa ingat sebab yang tak sedap tak ada macam tak boleh nak recall. Apa-apa, okey. Demo Malik Jawab Malik di. Orijah demo ni. Sebelum tu kawan disclaimer lah. Kawan bukan tak bersyukur ke apa tak ada. Disclaimer awal takut nak. Disclaimer. Tapi sebab bukan salah demo. Ni salah kawan ni. Salah kawan. Hak menimbulkan benda ni. Sorry lah. Tapi pada viewers tu. Bila sebut pasal war ya dia tak jah sangat sebab Kenneth ni. Tapi macam kawan ni cerewet sikit lah. Tapi kawan makan semua benda. Gitu. Pelik sikit. Maksudnya sayur kawan makan, seafood kawan makan, semua jenis seafood kawan boleh makan. Kawan tak ada macam ada setengah orang aku tak makan sayur, aku tak boleh makan seafood gitu. Rasa. Kawan faham masuk demo dia. Kawan faham masuk demo semua benda makan belaka tapi demo cerewet. Memilih cerewet buat sedap tak sedap. Betul. Contoh dia ingat aku tak heran lah. Aku heran. Macam nampak senyap tak pun macam tak faham ke apa pun. Okey. Contoh macam masin. Kau boleh kalau contoh nasi goreng pun kau boleh macam ni masin ni terlebih masin ni garam. Mungkin nak ayat sebab kau tekan masak ke apa tak. Lepas tu kalau kedah kau ada pengalaman lah sebab tu kau jadi macam nak tahu tu tak demo kan lah. Kedah ni di mana nanti pandai-pandai boy. Tu memang viral gila and tiap lagi ataupun bukan tiap lagi aku pernah 2 kali lagi. Sekali tu aku makan, second tu aku tak boleh masuk. And tiap kali pergi mall, kalau lalu kedai tu just selalu kan memang beratur. Orang beratur pas luar tunggu turn. Aku first time pergi and sop palu 50 ya. Bila masuk dia konsep steamboat lah. Macam steamboat tepi-tepi jalan ke apa kan. Kau compare terus bila tengah makan kau ingat balik steamboat hak kau makan tepi jalan kau kata tak apa sedap tapi okeylah sebab rego gitu Kau ingat lagi berbala tepi-tepi jalan sebab pilihan lagi banyak. Tak banyak. Tapi kau boleh puji daging dia tu sedap. Dia ada satu jenis daging, sama ada daging ataupun ayam. Daging dia tu sedap. Benda lain post steamboat biasa tu maknanya aku bayar RM50 sepala tu aku boleh enjoy daging tu je. Kalau kat luar walaupun daging dia biasa tapi banyak pilihan daging. Ada daging harimau menangis lah, daging black pepper lah, daging masak merah, faham tak? Kat sekian ni dia ada satu slice daging tu je. Nasib baik lah slice daging tu aku boleh makan. Tu lah aku rasa macam buat apa orang ramai sedangkan steamboat kat luar lagi berbalik and banyak pilihan. Faham tak? Lepas tu kat steamboat kat luar tu ada nasi goreng, macam-macam, ada sate. Kat benda-benda tu maknanya benda yang boleh orang suka tekak orang Melayu ni boleh nikmati, tak ada sangat dah. Aiskrim dia pun biasa-biasa lah. Gitu. Air dia pun ada berapa jenis air? 2 jenis air lah. Kalau steamboat kat luar berlambak jenis air balai ada gitu maksud aku. Tu antara kedai yang bila aku masuk, bila aku tubik tu, ya Allah dalam hati rasa teruk ni first and last lah. Tapi aku tak boleh nak komen lebih sebab aku ajak adik aku and adik aku bukan adik aku ajak aku. Adik aku ajak aku and dia kata jom try, dia banyak kali pergi dia kata sedap, aku banyak kali pergi. Kata aku tak apa lah nak belanja adik-adik kita pun tak pernah try. Bila dah try tu dalam hati tu, ya Allah cubalah cool down
Kalau sebab tengah sakit hati aku rasa macam nak ada konsep baik beli tu lah kau adik aku. Tapi aku macam tak boleh lah, takut dia terasa pula Dan yang kali kedua yang aku kata tak masuk tu adik aku juga ajak. Aku duduk jalan-jalan, weh lapar jom makan. Puk lalu nampak tau. Oh jom. Obah. Dah tak siap gitu aku ya. Jangan ajak lah gitu. Tapi yang peliknya lama lah. Aku pun tak faham. Mungkin ialah tekuk lain kot. Ya. Sorry lah, cerewet sikit lah. Bukan tak syukur tapi cerewet sikit lah. Masih lagi tak disclaimer. Kawan nak bagi clear lah. Kawan ayat adik tu bukan kawan kata kawan kawan pun support dia ke macam contoh makan. Ada mungkin rasa manis ni. Ada rasa masing ni. Tapi dia tak bawa sekali tu lah kalau berasa lah. Kau tak tahu lah Pak ni tak tahu lah. Kau rasa sendiri lah. Kalau dia sekali tu lah kau sebut pun. Kalau kita tak tanya pula dia tak ke sebut dah. Tak kengah ke lah. Dia tak kengah dah benda tu. Kalau kau nak cari kedai tu kau rasa ada sah. Tapi saya memang kena tolong awal. Dia kedai fast food kot. Kalau nak bagi tak saya nampak demo tak syukur kenapa nama kedai dia dia fast food kot. Dia bukan Four Finger. Dia fast food yang apa? Dia konsep dia burger ke pasta ke konsep dia kena? Macam KFC ke? Dia ada aku tahu. Burger apa semua ke? Kyochon. Bukan. Bukan. Berminit lagi tak jumpa kita pas lah benda ni. Demo Yola ke ada? Aku tak ada benar. Ada. Kau cuba tak ada. Sebab kau rasa kedai tu dia mahal. Tapi bagi aku biasa. Dia ada lah sedap sangat apa. Tak sedap sangat. Bagi aku biasa. Betul macam terfikir tadi. Kedai tu. Tapi kalau tak jumpa tak apa. Bukan Kyochon Kita anggap benda tu rahsia lah. Nanti kalau ada ya. Gini lah sebenarnya memang tak ada benar dia. Ada. Tapi tu lah tak ingat. Okay, next. Kiranya kalau sajalah kalau nak tanya kalau dia macam saya nak bila kita bincang pasal makanan nak tahu 3 lah. Kalau nak 2 pun tak apa. Maknanya masakan favorite tak kira lah. Maknanya masakan favorite bukan lokal. Lepas tu lokal. Lepas tu underrated lokal lah selalu. Pagi underrated lah. Take time lah. Underrated. Pukul 1. Mungkin pukul 1 kita lagi jawab. Underrated dia bayar. Underrated tu. Sebab banyak sebenarnya. Cumanya gapo macam betul-betul underrated lah kan. Kena. Tapi kalau macam buntu sangat tak apa lah. Nanti kita simpan benda ni next. Tapi lah ya. Apa yang dia tu aku macam yang ada idea tu. Kau nak cari tempat kau ni tadi. Okey lah. Kalau kalau makanan favorite tu kalau luar kau masuk ke ni burger. Hamburger apa. Kalau masakan Melayu favorite kau nasi lemak. 3 lah dia banyak ada. Bukan? 3 siap kategori ke? Sos lah. Dah sos lah. 3. Kedua lah habis. Okay. Masakan Melayu tu memang daripada dulu lagi memang suka nasi lemak lah. Mana nasi lemak baru-baru buka ni rasa tak sedap tutup
Jangan buka-buka. Sabuk. Okey, kalau underrated ni, kau memang petik lah. Sebab dah tak prepare pun. Tapi kalau kau suka tu, kau rasa Kuih Lopez lah. Dia macam tak ramai orang mengangkat sangat lah Kuih Lopez ni. Sebabnya dia ada tempat, banyak tempat tak sedap. Tapi kalau orang buat tu sebenarnya sedap lah benda tu. Tu underrated bagi awak. Jadi. Kau lah. Dia mau host. Guna kuasa tadi ni. Tadi tak kerja tak guna. Sarah host gelai sikit. Gelai kau lepas ni kat lain. Boleh. Apa tu lah. Di. Sabar. Kau kalau makan ni lokal kau suka banyak sebenarnya. Tapi antara yang favourite air kicap. Air kicap hok mak kau buat ah. Sebab gini. Paling baik tu paling favourite. Ada cerita dia sikit kau cerita sikit. Okey. First kau suka air kicap. Kau sedar yang kau suka air kicap. First waktu tu mak kau beli macam secukup rasa Maggi kot. And mak kau buat air kicap Dan kau rasa sedap je. Dan jadi favourite And mak kau sendiri pun tahu makanan favourite kau tu air kicap. Tiap kali contoh kau balik and dia akan tanya nak makan apa? Air kicap nak? Dia akan tahu bila tanya makanan favourite memang air kicap. Tu yang first favourite makanan lokal. And second yang kau baru sedar. Baru juga baru-baru juga. Which is yang boleh tandingi air kicap kawan ni iaitu daging salai. Daging salai kuah kuning tu. Daging salai kuah kuning tu kan. Kau panggil apa Aku panggil daging salai lah. Dia banyak ada itik salai. Ada itik salai ke apa. Makanan ke apa? Negeri Sembilan. Negeri Sembilan tak silap. Negeri 10 gitu lah. Okay. Lagi salah kau baru kau mungkin kau first time rasa lepas tu dapat rasa sedap kau jadi favourite bila balik hari tu kau minta mak kau buat lagi salah and bila dia cuba first time untuk buat tu dia kata jadi ingat aku lama ibu tak buat lepas tu aku ni masa menu baru becik ni favourite ni ibu kena buat tengah buat kau cuba buat kau approve macam okey boleh kira ada dua masakan favourite lah ni kalau balik kampung gitu tu lokal betul tu favourite kalau apa ni bukan lokal bukan lokal of course burger tapi kau tak siap sama dengan kau ada lagi burger tu mau muasa kalau ada salah lagi Satu lagi spaghetti aglio tu. Yang tambah lagi yang smoked duck. Spaghetti aglio tapi smoked duck. Tu kau suka. Spaghetti lain kau tak boleh sangat, tak boleh nak telah. Sebab rasa macam kembar ke apa carbonara kau gapo ikut gapo pun. Spaghetti masak lemak gapo memang kau tak boleh. Sebenarnya menyelerakan juga spaghetti masak lemak tu. Sebab dia ada konsep apa ni? Tekak orang Melayu kot Tapi spaghetti smoked duck aglio ni kalau nambah ada rasa pedas-pedas sikit which is dia tak ikut Italian sangat Italian ni tak ada pedas sangat. Dia ikut tekak Melayu sikit pedas-pedas sikit. Kalau Italian biasanya masak. Spaghetti aglio. Italian ni memang masak. Atau kalau macam pizza apa kan. Dia masak. Lepas tu kalau spaghetti memang patut spaghetti ke apa tu warna merah tu masak Bolognese. Bolognese memang Itali masak kena tu. Cuma kalau tekak Malaysia ni tak ramai suka lah sebab tu ada macam dia buat sendiri dia punya ingredient dia buat tu dia buat manis sikit
Sebenarnya kalau kau tu memang masai mana. Tapi yalah, kena ikut cita rasa tempatnya lah. Ya. Nampak hijab lah weh. Bijak. Apa? Apa tu kalau underrated, kau tak tahu underrated ke tak, tapi tak cara lah, tapi kau suka kuih ni. Kau suka kuih talam, tapi sebenarnya dia ada nama spesifik sebab kuih talam ni banyak warna kan. Kalau mau tahu ada warna hijau, ada warna-warni, ada. Tapi kau suka kuih talam, dia kau tak ingat nama ke apa, tapi kau panggil kuih talam. Bila pergi kedai tu baru kau tahu ni hak kau minat bukan talam lain. Talam kuih talam hak atas dia koko, bawah dia pulut warna putih. Kena pulut dia bukan macam beldo warna putih tak. Kau suka hak jenis pulut warna putih, atas tu warna koko. Koko hak kedut-kedut bukan koko hak macam beldo. Kuih ke apa kau tak tahu lah. Tapi kau panggil kuih talam. Kuih talam mencari. Talam dua muka. Talam. Bukan. Kalau saya demo siapa-siapa. Talam ubi tak perlu dibaca. Kalau siapa-siapa share kuih talam, dia akan macam tengok yang macam beldo tu sikit tau. Beledo. Orang kata panggil beledo. Orang luar panggil agak-agak. Akali. Dia macam tahu tak? Kuih seri muka tahu tak? Kuih seri muka. Okey. Kuih seri muka ke atas dia warna hijau, and bawah dia pulut warna putih lah. Tapi kau minat ni atas dia warna coklat hot kedut-kedut, bawah dia pulut. Hak tu kau suka. Oh, okey. Pernah jumpa hak tu kau suka. Kau panggil kuih talam je lah. Hak seri muka tu kau tahu. Seri muka. Okey. Kau dapat dah dia. Tak Haji Sebai. Tak aja. Okey. Kau dapat dah dia. Lalu aku nak tambah dia kawan. Ada rated ni. Lepas je. Ada rated ni. Maknanya kawan ni jenis bui idea banyak kawan kena ngelah. Membuka ni Membuka peluang untuk kategori lah. Membuka bicara. Tambah je. Ada rated. Tapi tak tahu ada rated ke tak. Rendang kok mak kawan masak resepi daripada tok kawan tu rasa nak tahu rendang tu sedap dak memang kena mari raya dah. Kalau nak rasa sate rumah kawan mari time raya boleh tahu lah sate rumah kawan lagu mana. Kena pergi rumah kawan, kena pergi rumah dah kena mari rumah kawan raya. Dah, gue tak tahu dah tu. Tak tahu kan. Tu paling underrated lah tu, sate rumah kawan tu. Kawan mudah. Rendang tuk tadi tu. Tuk kawan, namun tuk tu sepenuh tuk kawan. Okay. Sorry. Ilah lah. Takut. Okay, kalau makan ni rocker favorite awak ni lah. Favorite awak nasi kabu lah. Nasi kabu. Lidah Kelantan. Lidah Kelantan. Nasi kabu tapi kawan pelik sikit lah. Kawan makan budu. Tapi kawan tak berapa budu kat nasi kabu. Oh, pelik. Bagi kawan macam nasi kabu dengan dia punya tumis ke apa kan. Hak tumis ke hak tak tumis pun. Dia rasa ikan dah lah dia punya dia rasa masing dah awak bagi kawan lah. Jadi kita bila tambah budu gitu dia tak kena. Tapi nasi kabu tu memang favourite awak. Lepas tu favourite awak lagi dia local ke dia luar negara? Ikan siakak 3 rasa. Dia daripada CA Dia minus CA benar? Ada? Tak. Kalau kau siap apa? Tengah-tengah ha. Dia tengah-tengah pak. Kap kungkap. Aku ada 3 kategori lah. Malaysia, luar negara, tengah-tengah. Oh iya tengah. Tengah siapa ni? Segala. Tengah-tengah tu kisah akak 3 rasa. Aku suruh 3 siakak 3 rasa ni hak paling tak sedap aku boleh makan kot. Maksudnya macam
tak sedap tapi aku akan habis kot. Sebab setengah ada macam nasi macam tak sedap macam tak habis kot sikit-sikit. Tapi kisah akak wui aku tak. Mu suka Hot basi pun. Basi pun. Mu suka hot goreng ke hot steam? Goreng. Steam aku tak suka. Goreng sedap. Biasa kita tua suka steam. Steam biasa. Kau muda lagi. Tanya orang. Lepas tu kalau hot international, aku minat pizza. Pendek lah sebab mungkin sebab kau minat cheese ko. Sebab kau pizza. Pizza tu satu makanan yang unik lah. Unik untuk luar negara. Ini. Sebab kotak petak. Kotak dalam pula. Lawak-lawak tu. Saya kata unik Habis nak bantu lah. Tu kalau underrated sebab saya makan asal kuih. Ada underrated kat kuih. Bagi kawan underrated sebab tak tahu lah Cik Lemon. Tapi bagi kawan payah nak jumpa kuih ni. Badak berendam. Try ya. Kuih manja. Alam. Hari-hari dah jumpa. Aku payah jumpa kawasan rumah aku. Aduh. Aku tak cari. Bukan belum buat gear tu. Kuih manja tu payah nak jumpa. Apa tak tahu apa. Kau tak boleh hangat dengan manja-manja ni. Kau kuih manja tu aku minat. Bagi manja. Kuih manja. Kuih manja. Tapi yang paling underrated cozy marah apa. Saya mau kenal lagi. Dia bikin rendang, dia cozy. Cozy Cik Ena. Lain. Cozy Cik Ena. Saya mau kenal lagi lah. Cik Ena tu Morem lah. Cozy Cik Ena. Okay. Cozy tu memang wajib lah. Cik Ena bukan Kak Ena. Kalau Kak Ena marah apa? Sebab memang bagi kau awak makin cozy Pak Lai tak tahu cozy mana. Cozy tu lah. Sebab Kelantan aku kalau orang luar you tak suhana. Cozy dengan jacuzzi tu luar. Dia dah lain. Jacuzzi tu. Oh, lain. Dia kalau orang luar dia rendang biasanya. Cozy ni Kelantan lah. Sebab ada lah aku tanya orang luar dia tak tahu cozy tu ke apa. Sebenarnya aku nak ngaku aku tak tahu. Tengah sikit cozy. Cozy dia beza dia dengan rendang. Cozy ni air tu dia steam dulu. Lepas tu ada ingredient yang hot beza sikit. Tapi hot paling ketara rasanya dia steam dulu. Cozy tu. Rasanya lah. Tapi ingredient kapur tu lain sikit lah. Tapi rasa pun memang lain lah yang cozy dengan rendang. Dia beza lah. Lepas tu aku memang tak minat rendang. Mungkin sebab aku. Fair. Mungkin sebab aku. Memang tak minat Tapi bila Bemo dah mari semak je. Kalau pulang rendang aku minat. Ni kau baru tinggal. Tak lucu. Kau baru tinggal. Bila sebut makanan Kelantan. Ada makanan Kelantan hok underrated lah. Tapi bagi aku sedap. Tapi nasi tupai. Mak kau suka tak nasi tupai? So kau memakai. Nasi tupai. Bagi kau je. Sedap lah untuk breakfast lah. Ya, apa tak minat. Apa biasa breakfast ni. Pancake gitu lah. Kalau balik tengok pokok manja. Kalau level pizza. Pizza sebab pizza dia unik Kotak, petak. Dalam pula. Tapi kerak sikit tiga. Lawak ni orang dah tinggal dah bila dah. Tapi kalau sebut pasal pizza kalau suka pizza hot ada lagi Italian made tu, hot jenis dia ada dua jenis pizza kau rasa ni. Satu pizza kalau mu nak lepek je guna macam roller tu dia roll dia nak bagi bentuk bulat tu dia nak lepek Kau tak suka pizza tu. Kau suka hot jenis dia nak bukan tebal. Dia nak bentuk tu dia tebal guna tangan macam roti canai. Dia tebal guna dia gana nak. Dia bukan tebal roti canai tapi dia bentuk ke bulat tu guna roti canai. Guna tangan. Guna roti. Gana susah nak tapi tu Italian style lah. Bila dia bakar tu dia dikeduk alik tepi. Dia dikebung. Keduk kebung itu. Kau suka pizza tu? Ya. Apes dari awak. Apes dari awak. Kau tahu.
Tak ada. Itu dia buat kat dalam jambil tu. Dia praktik kat jambil. Okay. Ya. Okey, jadi untuk perbualan ni kita tamat gitu. Sebab kalau Tamat, rasa kalau aku apa ni? tutup ni, ada lagi tambah sejam ni. Banyak pula idea. Jadi Kita nanti kita akan buat live apa ni masa camp mak rawat ni masa camp mak gu mak di kita akan fight. Battle kita buat battle. Konten. Ya kan. Okey, jadi untuk perbincangan ini harap-harap viewer terhibur lah. Seperti mana set kita terhibur buang hari ni. Dapat input. Dapat Rasa input terhibur lah. aja. Input nak bagi kawan masih input banyak apa dok kot pernah tak ini. Tapi sekadar kita share pendapat kita ke apa. Jadi untuk viewer kalau ada pendapat juga masing-masing boleh komen kat bawah lah. Makin favorite kau ke apa kau. Gitu. Jadi kita habis ke dengan habis gini ya. Semoga panjang umur. Kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Ciao. Peace. Oi, banyak semua Peace semua. Peace. Oi, ngantuk. Masuk gimana?